Kemudian jumlah hutang. Itu diungkit seolah-olah kita sekarang ni tambah hutang. Ya, dan saya tengok dalam media sosial ada kawan-kawan saya hantar. Kita macam mana tambah? Saya kata bacalah keseluruhannya. Ya. Apa yang berlaku? Yang pertama dalam soal hutang ini ialah soal apa yang disebut defisit. Bagaimana kita kawal defisit negara? Tahun 2022 saya mula ambil alih tugas. Defisit itu 5.5%. Kemudian 2024 itu 4.1%. Unjuran kita turun ke 4, daripada 5.5 turun pada 4.3 untuk 2024. Tapi kita berjaya turunkan 41. Yang berjaya tuan-tuan di sini lah. Terima kasih lah. Ini tak sebut tak boleh. Tapi Alhamdulillah. Jadi sudah lihat umpamanya, dan unjuran kita untuk tahun ini 3.8 dalam keadaan suka. Ada orang tanya, mengapa nak turun sangat ni? Biarlah, boleh kita serahkan dan hulur kepada rakyat. Tapi kalau tidak begini, keyakinan tidak akan ada. Bagi saya keyakinan yang kedua, yang pertama, tanggungjawab pimpinan dan pengurusan ekonomi ialah melakukan atau melaksanakan dasar yang kita yakin baik. Itu yang penting. Kedua, dengan itu ada keyakinan. Bila ada keyakinan, dia menyelesaikan banyak masalah. Soal hasil negara, soal peluang pekerjaan, soal pembangunan keseluruhannya. Baik, pertumbuhan hutang. Pelbagai angka diberikan. Tetapi masalahnya ini bukan soal kumulatif jumlahnya. Kumulatif itu kita kena selesaikan mengikut peringkat. Kata kita hutang 1 trilion. Dia kumulatif kena interest, dia meningkat. Tapi yang penting bagaimana kita urus. Kita kurangkan hutang kita. Hutang tahunan kita boleh kurang. Jumlah dia besar. Tapi lama-lama dia turun, dia ada graf. Nanti biar KSP pergi kuliah kemudian. Dia masalahnya bila dia orang ni, dia tak mau dengar penjelasan. Ini penjelasan telah dibuat di parlimen berulang kali. Dia tak mau dengar. Ini seolah-olah macam dialogue with the deaf. Understand? Dialogue with the deaf. Jadi maknanya dia dialog, dia tanya, kita jawab. Kemudian sesi akan datang, dia tanya lagi. Dan sementara itu dia riuh rendah. Dan yang dihebahkan itu pertanyaan dia. Jawapan itu dipadamkan. Padahal kita tengok, berapa hutang kita pada tahun 2022? 100 bilion ringgit. Hutang baru ni, hutang baru. Berapa hutang 2023? 90 bilion ringgit. 2024 85 bilion ringgit. Dan unjuran tahun-tahun ni 80 bilion. Maknanya dalam sejak kita ambil alih, kita dah turun hutang 20 bilion ringgit. Tak meyakinkan. Itu susah lah. Tapi kita nak turun juga jumlah hutang keseluruhannya. Pelan-pelan lah cik. Oi, dia mana boleh sekaligus gitu, tapi kita boleh turun. Kalau kita kata tak mau hutang langsung 80 bilion ni, dan pembangunan projek pengurusan kerajaan itu dia ambil masa. Dia macam seorang yang mengendali syarikat. Syarikat dikenali. Bapa dia meninggal dunia, anak dia ambil alih. Hutangnya RM50,000. Jadi anak dia esok maknanya ambil 1 tahun selesai ke hutang. Tak boleh. Dia boleh selesaikan cara berperingkat. Baik. Kemudian bagaimana tentang subsidi yang menjadi isu besar sekarang ni? Kalau dengarnya kerajaan membebankan, harga elektrik naik. Tanya dia bayar ke elektrik naik ni? Dah. Yang naik untuk siapa? Untuk 15%. Jadi kamu ni juru cakap siapa? Juru cakap syarikat kaya dan orang kaya atau juru cakap rakyat? Kalau juru cakap rakyat, kadar elektrik tidak naik. Pada tahun 2023, penyasaran subsidi elektrik dilaksanakan dengan 85% rakyat kekal tanpa sebarang kenaikan. Ke dalam celah-celah terlepas,
TKSP kena bayar terlepas. Dia boleh buat permohonan pembetulan. Katalah mana tahu dalam juta-jutaan orang terlepas satu. Ya. Saya agak mungkin ada, tapi KSP kita mustahil, tak boleh berlaku. Kalau percaya dia, okey lah, selamat. Ya. Dan hasilnya apa? Maknanya dari subsidi, you see prinsipal subsidi ni. Malaysia ni subsidi kepada semua. Orang asing kita subsidize. Ya. Yang tak bayar cukai, kita bayar. Orang kaya yang pendapatan dia 1 juta sebulan, kita bayar subsidi elektrik. Yang kita buat ini, kita tarik subsidi. Dia bayar kos dia. Atau keuntungan sedikit untuk tenaga. Jadi kita dengan itu, kita jimatkan 4 bilion ringgit. Ya. Jadi 4 bilion tu untuk apa? Untuk STR, untuk SSAP, untuk sekolah, untuk hospital. Pada tahun 2024, diesel dilaksanakan. Tapi kalau riuh, rakyat terbeban. Elektrik, diesel, sejak Anwar ni naik, semua naik. Ya, betul naik. Tapi untuk siapa? Untuk orang asing dan untuk peringkat tertinggi. Ada dalam celah-celah tu ada traktor untuk petani. Katalah terlepas. Maka kita cuba selesaikan. Kita tidak mahu banyak bebankan petani atau nelayan. Jadi dalam pelaksanaan itu, tapi umumnya seperti mana sekali lagi saya sebut di sini, orang asing penyeludupan itu berbilion satu tahun bocor. Ya. Penyeludupan ke Thailand, ke Indonesia, penyeludupan. Dia ada sindiket yang berjalan puluhan tahun dan mengaut puluhan bilion ringgit. Mana dia suara nak betulkan ini? Mana boleh ada negara biar penyeludupan begitu? Sebab itu kita kawal. Itu rasional. Alasannya munasabah mengapa kita terpaksa kawal. Orang asing pasal apa kita nak bagi subsidi? Dia datang, dia kerja, dia untung, dia tak ada kena cukai. Yang ya, pendapatan yang tinggi betul, kita cukai lah. Jadi melalui pendekatan tersebut, sebab itu inflasi masih terkawal. Sebab dia tak mengesankan pada 85% rakyat. Baik.